Siapakah yang mencipta prinsip Archimedes? Archimedes merupakan seorang ahli matematik, ahli fizik jurutera, ahli astronomi dan ahli falsafah Yunani yang dilahirkan di bandar pelabuhan tanah jajahan Syracuse, Sicily, Itali. Archimedes telah didakwa sebagai salah satu daripada 3 ahli matematik yang paling penting. Beliau juga telah membentuk bidang-bidang fizik dan kejuruteraan amali dan telah dirujuk sebagai ahli sains teragung. Pada suatu hari, Raja Hairin II meminta Archimedes menguji sama ada mahkota itu benar-benar diperbuat daripada emas tulen tanpa sebarang campuran perak ke dalamnya. Archimedes menghadapi cabaran sehinggalah pada suatu hari ketika mandi di dalam tub, dia menyedari bahawa air melimpah keluar apabila tubuhnya tenggelam. Daripada pemerhatian itu, dia mendapat idea lalu berlari pulang ke rumahnya. Apabila tiba di rumah, dia berteriak pada isterinya, "Eureka, Eureka," yang bermaksud aku telah menemukannya. Lalu, wujudnya hukum Archimedes. Itu prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes menyatakan bahawa apabila sesuatu objek terendam sepenuhnya atau separuh di dalam sesuatu bendalir, berat air yang disesarkan adalah sama dengan berat sesuatu objek. Daya apungan. Daya apungan ialah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah suatu objek yang terendam di dalam suatu cecair. Keadaan pertama, objek terapung pegun. Berat sama dengan daya apungan. Daya paduan sama dengan sifar. Keseimbangan daya tercapai. Maka objek terapung pegun tidak naik atau turun. Keadaan kedua, objek tenggelam. Berat lebih besar daripada daya apungan. Daya paduan bertindak ke bawah. Tiada keseimbangan daya. Maka objek bergerak ke bawah dengan pecutan. Keadaan ketiga, objek naik ke atas. Berat lebih besar daripada daya apungan. Daya paduan bertindak ke atas. Tiada keseimbangan daya. Maka objek bergerak ke atas dengan pecutan. Aliran dan hubungan konsep. Yang pertama, apabila objek di udara, berat objek di udara ialah berat sebenar objek. Yang kedua, apabila objek direndam ke dalam cecair, berat objek di dalam cecair ialah berat ketara objek. Yang ketiga, apabila objek menyesarkan cecair, isi padu cecair yang disesarkan sama dengan isi padu bahagian objek yang terendam di dalam cecair. Yang keempat, apabila objek mengalami kehilangan berat ketara sama dengan berat objek di udara ditolakkan dengan berat objek di dalam cecair. Yang kelima, apabila daya apungan ke atas bertindak pada objek, daya apungan sama dengan berat cecair yang disesarkan.